الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني وبرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Maksudnya, dan dari Anas radhiyallahu anhu katanya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepada aku dan engkau mengharapkan daripadaku, nescaya aku ampunkan kepada engkau segala apa yang ada daripadamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam dan wahai manusia, kalaulah sampai dosa-dosamu itu ke puncak langit, kemudian engkau beristighfar, memohon keampunan daripadaku, nescaya aku ampunkan kepadamu. Wahai Adam, wahai manusia, sekiranya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi daripada dosa-dosa, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak menyemuti denganku akan sesuatu yang lain, nescaya aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi juga daripada keampunan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini dikenali dengan hadis qudsi, yang itulah firman Allah Ta'ala yang lafaznya diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan bahawa Allah Ta'ala memberi satu janji yang sangat besar kepada manusia, kepada hamba-hambanya yang beriman, bahawa dia akan menerima segala doa dan permohonan, dia akan menunaikan segala harapan, dia mengampunkan segala dosa. Walaupun dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu sepenuh bumi, yang dilakukan oleh seorang manusia itu sepenuh langit, ke puncak langit, nescaya Allah bersedia untuk mengampunkan dosanya. Walaupun dosa itu memenuhi bumi, sekiranya dia beristighfar, nescaya Allah menerima istighfar, permohonan keampunannya, dengan syarat seseorang manusia itu mestilah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dengan makna tidak mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah, sekutu yang lain daripada Allah, pada zatnya, pada sifatnya, pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengadakan bandingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya, seperti mengadakan Tuhan yang lain yang disembah, yang diibadahkan kepadanya yang lain daripada Allah, seperti meletakkan sifat Allah kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ilmu Allah diletakkan kepada yang lain daripada Allah. Tahu macam Allah Ta'ala juga, kalam Allah, kata-kata Allah, firman Allah, seperti kita meletakkan firman lain, kata-kata yang lain dalam perkara hukum yang lain daripada Allah, setara dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita meletakkan nama-nama Allah ada pada yang lain, seperti Allah Ta'ala yang memberi rezeki, kita menganggap bahawa yang lain daripada Allah boleh beri rezeki juga,
macam Allah Ta'ala juga. Itu adalah syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yang menyebabkan amalan ditolak oleh Allah Ta'ala. Istighfar tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat yang banyak, di antaranya firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik dengannya sesuatu yang lain, dan Allah Ta'ala mengampun dosa-dosa yang lain daripada itu. Dan firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Demi sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diwahyukan juga kepada rasul yang dulu daripadamu, jika sekiranya kamu sendiri, wahai Muhammad, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, nescaya terhapuslah amalan kamu, dan di akhirat nanti kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Oleh kerana itu, kita naklah memelihara tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain malaikat Allah pada zatnya yang layak disembah, pada sifatnya, pada hukum hakamnya, pada nama-namanya. Pergantungan kita hendaklah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun usaha dan ikhtiar yang kita buat, yang zahir dalam dunia, itu adalah ikhtiar yang zahir sahaja, merupakan sebab-sebab saja. Adapun hakikat yang sebenar adalah pemberian daripada Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh kerana itu, tauhid, mengesahkan Allah, tidak ada yang lain melainkan Allah dalam ketuhanannya, dalam harapannya, dalam kasih dan redanya, melainkan kepada Allah sahaja, merupakan perkara yang sangat penting, yang menjadi syarat amalan seseorang itu diterima, dan syarat istighfar, taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini merupakan janji yang terus terang daripada Allah Ta'ala. Sekiranya seseorang itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dengan hati yang ikhlas, walaupun dia datang kepada Allah dengan permohonan yang besar macam mana sekalipun, Allah Ta'ala terima. Dia memohon ampun daripada Allah dengan dosa yang banyak mana sekalipun, nescaya diampun oleh Allah Ta'ala. Ini adalah satu janji yang sangat besar, yang kita mesti menerimanya dengan iman, dengan yakin, dengan percaya dan ikhlas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azim sultanik. Allahumma antal wahidul ahad, al-fardus samad, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر.
لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.